pinay ko nga iti no apat ko panamdumo hahangay tay ko munong kibay na undok nga daw nasa tantogun daw to diti niyampay basan daw gulo-gulo iay tan sinambiya ka pay basan lagi na tapi kada to ko menampilkan para peserta undok nga daw mewakili daerah di Negeri Sabah oleh undok nga daw Kecamatan Peringkat Negeri tahun ini dengan pakaian khas dipanggil sinombiaka dengan sarung hadirin sekalian. Semua peserta ini akan berentak merebut gelaran pada hari esok, tuan-tuan dan puan-puan, ke puncak perayaan Pesta Kecamatan dalam pertandingan Undok Ngadau Peringkat Negeri 2014 ini. Satu pertanyaan, siapakah salah seorang dari peserta ini yang akan dinobatkan untuk menjadi Undok Ngadau kali ini? Inilah dia peserta Undok Ngadau Peringkat Negeri 2014 hadirin sekalian, tepukan gemuruh. Terima kasih kita ucapkan kepada kesemua peserta Undok Ngadau ini dan sila maju ke hadapan satu langkah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih peserta Undok Ngadau Kecamatan Peringkat Negeri 2014. Dengan itu hadirin sekalian, majlis ingin mengumumkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan Yang Amat Berbahagia Datin beredar meninggalkan majlis. Tepukan paling gemuruh. Terima kasih. Dan dengan ini juga dijemput ke semua peserta Undok Ngadau untuk kembali ke belakang pentas. Terima kasih.